Blogger kontroversi, Papa Gemuk atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris didenda RM4,000 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Isnin atas satu pertuduhan menghasut yang mendatangkan kebencian terhadap Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim pada 2 tahun lalu. Hakim, Norma Ismail memutuskan demikian selepas mendapati Wan Muhammad Azri gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Semasa membaca keputusan, Norma berkata, setelah mengambil kira semua keterangan, tertuduh didapati bersalah dan disabitkan kesalahan tersebut. Tertuduh perlu dipenjara selama 4 bulan sekiranya gagal membayar denda tersebut, katanya. Semasa prosiding, Peguam, Muhammad Rafiq Rashid Ali yang mewakili Wan Muhammad Azri merayu anak guamnya hanya dikenakan hukuman berbentuk denda tanpa pemenjaraan. Menurutnya, tertuduh sentiasa memberi kerjasama termasuk tidak pernah gagal melaporkan diri di balai polis sepanjang prosiding ini berlangsung. Beliau berkata, bapa kepada 5 anak perempuan termasuk bongsu menghidap autisme.